Kebanyakan, kalau kita majoriti anggota tentera darat, pasti pernah dengar pasal hantu hilang kepala yang digelar Kapten John ini. Banyak sangat sumber cerita pasal kawan seorang ni dari pelbagai kem dan pusat latihan. Tapi yang pernah didengar sendiri dari orang lama ada dua. Dikisahkan Kapten John adalah pegawai British yang bertugas di Kem Port Dickson, kini Depot Askar Melayu, tempat pengambilan dan latihan rekrut tentera darat sebelum Perang Dunia Kedua. Pada suatu ketika, Jepun sampai menjarah dan menjajah. Antara yang jadi tahanan perang adalah Kapten John ini. Ditambah lagi kebetulan masa tu dia bertugas sebagai duty officer. Masa Jepun nak jatuhkan hukuman kepada semua POW, dia ada permintaan terakhir, iaitu nak makan telur rebus. Algojo Jepun tu pun berilah dia telur rebus itu. Belum sempat dia nak makan, zas, kepala dia kena pancung dengan katana. Maka kempunanlah dia nak makan telur rebus sebelum mati. Maka dari situ muncul urban legend yang menjadi amaran kepada rekrut-rekrut Pusasda, jangan bawa balik telur rebus dari rumah masak. Nanti Kapten John datang berek cari.